Bismillahirrahmanirrahim. Guys, saya nak bagi tahu satu tips kepada mereka yang sedang ataupun yang nak pergi interview kerja khususnya. Okey, selalunya panel akan bertanya tentang you punya strength and you punya weaknesses, limitation. Okey, salah satu jawapan kepada soalan apakah kekuatan diri kamu, anda boleh cakap kekuatan diri saya. Contoh anda boleh cakap kekuatan diri saya adalah saya sukar untuk menolak sebarang kerja yang diberikan. Saya akan memastikan kerja tersebut berjalan dengan lancar dan di atas keupayaan saya. Ayat mesti cantik lah macam itu kan. Itu salah satu. Tetapi bila panel bertanya pula apakah limitasi anda, selalunya partisipan dia akan susah sikit. Dia nak fikir dia punya bagus saja, tetapi dia punya kelemahan diri tu dia tak berapa nampak. So, apa kata anda gunakan point kekuatan diri anda tadi, yang strength tadi, yang suka buat kerja cepat, semua tu efficient, menjadi salah satu juga kepada limitasi anda. Contohnya, disebabkan saya boleh melakukan kerja apabila disuruh dan boleh melakukan kerja pada waktu yang tepat, ianya juga menjadi kesukaran bagi saya kerana saya sukar untuk menolak, saya sukar untuk mengatakan tidak, dan saya lihat ianya sebagai satu kekurangan bagi diri saya juga. Nampak tak? Anda menggunakan satu point yang boleh anda jadikan strength dan yang boleh anda jadikan kelemahan. So ini adalah satu perkara yang sangat-sangat baik dan panel-panel akan suka dengar. Okey, apabila anda melihat kekuatan diri anda juga menjadi satu kelemahan dan kelemahan itu anda boleh ubah balik menjadi sesuatu kekuatan yang lebih baru. Okey, cuba insya-Allah.